Malaysia, malah seluruh negara, seluruh dunia sudah mengetahui siapakah Malaysian official satu ini. Untuk menjelaskan yang disebutkan, tetapi Putrajaya tetap cuba menafikan penglibatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malah keengganan Perdana Menteri mengadakan sidang parlimen khas dengan segera untuk menjelaskan isu 1MDB hanya mengesahkan persepsi bahawa kepentingan rakyat diselewengkan menerusi 1MDB. Wang berbilion ringgit Malaysia dipinjam dan disalahgunakan untuk meraihkan gaya hidup mewah, berjudi, bertemasya Arab dan membeli jet pribadi, membuat filem Hollywood, membeli lukisan mahal, ketika rakyat disuruh berjimat, berkorban dan bekerja kuat telah tidak dipedulikan.